diorang akan rasa berbeza. Lagi diorang cakap, cikgu, kita orang ni boleh masuk syurga ke? Kita orang ni boleh ke? Kita orang ni tak pandai agama. Kita nak Nani, dalam kehidupan awak sebagai seorang cikgu kan, okey, ada tak benda yang awak rasa macam ini menyayatkan hati saya lah? So awak boleh tak sharekan sedikit dekat kita punya penonton? Bila jadi cikgu, sebenarnya jadi cikgu ni semua pekerjaan yang kita kerja, kita akan ada cabaran. Lepas tu untuk jadi seorang guru PPKI. Ni saya nak fokuskan guru PPKI. Dia apa yang momen sedih yang pada saya boleh kongsikan adalah murid-murid saya ni dia punya confidence level dia sangat rendah. Sangat rendah sebab apa? Sebab dia ada title ataupun tagging OKU tu. Murid-murid PPKI ni dia kalau nak daftar masuk PPKI dia wajib ada kad OKU. Jadi bila dia sebenarnya dilahirkan nampak macam biasa kan. Tapi cuma ada masalah pembelajaran sahaja, dia akan di tagging PPKI. Once dia dapat tagging tu, dia akan rasa macam berbezalah dengan aliran perdana ni.